Untuk rakyat Sabah, bagi hukuman, bukan bagi peluang. Bikin semula Sabah 5 tahun, insya-Allah masalah air, masalah api, masalah jalan, insya-Allah kita akan selesaikan dengan segera di negeri Sabah. Kalau dah jumur depan dengan belakang pun tak tahu beza, macam mana nak jaga negara? Wayang boleh lah. Okey. So untuk pilihan rakyat Sabah, kalau kita tengok, Kerajaan Madanun tak payah buang masa lah pergi sana. Korang mesti kalah punya. Tengok pakai lutut pun tahu ni kalah ni. Rakyat Sabah ni perangai dia, dia sayang dengan kumpulan dia. Dia nak orang Sabah, dia tak nak orang luar. Tapi masalahnya orang dalam Sabah tu sendiri pun, kau tengok jambatan tanpa ruli tu saja. Kau tengok, yang tu sudah lah. Tahun 60-an sampai sekarang sama je jambatan tu. Tak pernah ada perubahan apa pun. Dulu orang boleh naik basikal jalan kaki tahun 60-an, sekarang boleh lalu kereta. Jambatan tu tetap besar. Kemajuan apa yang dibuat untuk Sabah? Tak ada. Sekarang ni malahan orang Barisan Nasional sendiri yang terlibat dengan kes di mahkamah, masih berjalan kes dia, cuma ditangguhkan. Dia bercakap tentang nak bela Sabah. Dan dia kata apa? Kami yang rosakkan Sabah, hari ni kami datang, kami nak betulkan balik. Jadi bagi peluang kat kami. Kepala otak dia berpuluh tahun dah bagi peluang. Sekarang bukan bagi peluang. Untuk rakyat Sabah, bagi hukuman, bukan bagi peluang. Kalau korang bagi peluang lagi, bermakna korang memang tak cerdik lah. Memang korang nak terus hidup dalam kemunduran lah.